Okey, hari ni 6 hari bulan 4. Okey. Inilah rumah burung. 20 kali 30 Okey. Kameraman boleh tengok sini Setingkat saja. Okey, jadi ni kita bersama ownernya. Berapa umur rumah burung ni? Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun lebih. Jadi hari ni kita memulakan kutip sarang. Jadi hari ni kita bersama ni, kita boleh masuk dalam. Kita boleh tengok hasil dia. Okey, kita cabut kamera ni dulu. Okey, mari kita masuk ke dalam. Ini tuan rumah masuk dulu. Okey. Kita buat tuaian. Ini 20 kali 30 setingkat saja. Okey. Tengok ni najis walid dah penuh. Okey, kita tengok sini. Okey. Cikgu boleh tengok boleh ini kita kutip sarang. Okey. Jadi cikgu boleh tunjukkan yang mana sarang-sarangnya. Okey, kita boleh tengok sini. Nampak dah ni kita cek yang ada kosong kita ambil lah. Okey, mana cikgu boleh tunjukkan? Ni. Cikgu tunjukkan guidekan saya mana sarangnya. Ni kita boleh kutip lah ni. Ni cikgu kalau nak sarang lebih mahal kena taruh pucu cikgu. Ni dah kita nakkan apa permulaannya, kita nak kata orang Kelantan nak bagai dulu. Bila ada bagai baru boleh cerita. Sekarang dah ada bagai kita bawa pucu pucu ni kita boleh beli di Shopee kan. Nampak tu pun ada. Ini kita kutip sarang hari ni, kita bawa orang ini. Nanti cikgu boleh tunjukkan. Boleh ceritakan sikit apa yang nampak sekarang ni. Wati tak? Wati ni dia nak apa dia? Nak jana pendapatan lah ni. Ni lah kalau kata sewa lah. Ni aja. Cikgu tolong suluh kan? Berderet lah cikgu. Alhamdulillah ni. Anak-anak kita tak ambil yang apa tu? Yang kosong kita ambil cikgu nanti cikgu boleh tengok cara kita punya ni nampak ni. Cara kecil kita ambil sarang nampak. Gunakan pisau saja nampak. Pisau. Gunakan pisau saja. Bukan scraper. Scraper pun boleh, pisau pun boleh. Dua-dua boleh ikut keselesaan. Okey. Senang saja. Okey. Gerak-gerakkan tangga ni cikgu nampak. Okey. Kita tengok cara kutip sarang. Cikgu boleh tengok. Nampak? Sambil-sambil tu ada anak. Ada telur. Okey, tak apa. Yang telur kita tak ambil, jadi kat depan ni pun dah ada. Sekarang musim telur. Okey, sekarang kita kutip. Okey, tangga ni okey. Okey, nampak dia kutip senang ni. Nampak? Cabut macam tu. Cabut macam tu. Okey, ni nanti cikgu pasang sudut Okey, nampak. Ni masuk dalam plastik. Okey, kat mana lagi sarang cikgu? Boleh tunjuk? Sini. Sini. Kat sini pun dah ada, kat belah depan. Okey, kat sini. Ni lagi ada. Ni pun ada. Banyak. Okey, ni. Tepi ni. Okey. Boleh. Ini baru nak start. Start. Ni. Okey, ni ada anak. Tepi ni pun ada kan? Okey. Banyak. Kat depan ni pun ada kawasan cerah. Okey.